Cuba lihat sekeliling bilik engkau sekarang. Perhatikan betul-betul. Berapa banyak barang di situ yang kau betul-betul guna setiap hari? Dan berapa banyak pula barang mana tahu nak guna nanti? Baju dari 5 tahun lepas yang kau simpan sebab nanti dah kurus. Koleksi cenderahati dari percutian yang dah berhabuk. Kabel-kabel misteri yang kau pun tak tahu untuk gadget mana. Ini bukan sekadar masalah rumah bersepah. Ini masalah psikologi. Rumah yang sesak adalah cerminan minda yang sesak. Setiap barang yang kau simpan tanpa tujuan, ia mencuri sedikit tenaga mental kau. Macam ada 100 tab yang terbuka dalam pelayar otak kau. Semua guna RAM. Pagi-pagi nak pilih baju pun boleh jadi satu keputusan yang memenatkan. Ini dipanggil paradox of choice atau paradoks pilihan. Lagi banyak pilihan yang kita ada, lagi susah kita nak buat keputusan dan lagi kurang kita rasa puas hati dengan keputusan tu. Jadi, kenapa kita buat macam ni pada diri sendiri? Kenapa susah sangat nak buang barang? Sebabnya, otak kita ada beberapa bug atau kecacatan kognitif yang memperdaya kita. Perangkap pertama, kesan pemilikan atau the endowment effect. Kajian psikologi menunjukkan sebaik sahaja kita memiliki sesuatu, nilainya dalam persepsi kita akan meningkat secara automatik. Cawan kopi buruk yang kau dapat percuma tu, dalam kepala kau, ia tiba-tiba jadi barang berharga semata-mata sebab ia kau punya. Otak kau menipu kau untuk rasa rugi kalau kehilangannya, walaupun hakikatnya ia tak ada nilai pun. Perangkap kedua, falasi kos tenggelam atau sunk cost fallacy. Ini bisikan syaitan yang lain. Aku dah bayar mahal untuk benda ni, atau aku dah bazir banyak masa untuknya. Jadi kau simpanlah mesin buat roti yang kau guna sekali sahaja, atau teruskan hubungan toksik sebab dah lama couple. Faktanya, duit atau masa tu dah tenggelam, dah hangus, kau takkan dapat baliknya. Menyimpan barang tu takkan pulangkan pelaburan kau. Ia hanya akan terus makan ruang fizikal dan mental kau. Perangkap ketiga dan yang paling licik, takut akan masa depan. Ayat keramatnya, nanti kalau aku perlukan benda ni macam mana? Otak kita berevolusi untuk lebih takut kepada kehilangan berbanding suka kepada keuntungan. Ini dipanggil loss aversion. Rasa sakit bila hilang 50 adalah 2 kali lebih kuat daripada rasa seronok bila jumpa 50 dus. Sebab itu, kemungkinan kecil kau akan perlukan pengecas Nokia lama tu terasa lebih menakutkan daripada kelegaan yang kau akan dapat bila membuangnya. Kita simpan barang bukan untuk diri kita hari ini, tapi untuk versi kita yang penuh kerisauan di masa depan. Perangkap keempat, identiti dan kenangan. Barang-barang kita bukan sekadar objek. Ia adalah sambungan kepada identiti kita. T-shirt konsert dari zaman universiti tu bukan kain, tapi bukti aku pernah muda dan seronok. Buku-buku yang kau beli tapi tak baca tu, bukti aspirasi yang aku seorang yang bijak dan suka membaca. Membuang barang-barang ini rasa seperti membuang sebahagian daripada diri kita ataupun membunuh satu kenangan. Padahal, kenangan sebenar ada di dalam kepala kau, bukan pada objek fizikal itu. Baiklah, kita dah tahu kenapa otak kita sabotaj diri sendiri. Sekarang, macam mana nak lawan balik? Ini bukan tentang kemahuan. Ini tentang strategi. Kita perlu hack sistem otak kita dengan peraturan yang mudah. Strategi pertama, peraturan 90-90. Ambil satu barang yang kau ragu-ragu. Contohnya, jaket itu. Tanya soalan pertama, adakah aku telah menggunakan benda ini dalam 90 hari yang lepas? Jujur dengan diri sendiri. Kalau tak, jawapannya tidak. Soalan kedua, adakah aku akan menggunakan benda ini dalam 90 hari akan datang? Bukan mungkin. Bukan kalau, tapi secara realistik, adakah kau ada rancangan konkret untuk menggunakannya? Jika kedua-dua jawapan adalah tidak, maka barang itu perlu pergi. Tiada rundingan. Strategi kedua, konsep bekas atau the container concept. Tetapkan had fizikal untuk kategori barang kau. Contohnya, semua buku kau mesti muat dalam satu rak sahaja. Jika kau beli buku baru dan rak itu sudah penuh, maka satu buku lama mesti dikeluarkan untuk memberi ruang. Ini menukar tabiat dari pengumpulan pasif kepada pengurusan aktif. Satu masuk, satu keluar. Strategi ketiga, tukar soalan kau. Berhenti bertanya, berapa harga benda ni dulu? Atau, mungkin aku perlukannya nanti. Soalan-soalan ini menjerat kau dalam emosi. Sebaliknya,
Tanya satu soalan yang logik dan berpusatkan masa kini. Adakah barang ini memberi khidmat, nilai atau kegembiraan kepada hidup aku sekarang? Bukan hidup kau 10 tahun lepas. Bukan hidup fantasi kau di masa depan. Hidup kau hari ini, saat ini. Soalan ini memotong ikatan emosi dan memaksa kau untuk menilai fungsi sebenar sesuatu barang. Strategi keempat, kotak mungkin atau the maybe box. Untuk barang-barang yang kau betul-betul tak boleh buat keputusan, ambil satu kotak. Masukkan semua barang yang mungkin tu ke dalamnya. Tutup kotak itu dengan pita pelekat. Tulis tarikh di atasnya, 3 atau 6 bulan dari sekarang. Dan simpan kotak tu di tempat yang kau tak nampak. Tetapkan satu peraturan. Jika kau tak buka kotak itu sebelum tarikh luputnya, kau mesti dermakan atau buang keseluruhan kotak tanpa membukanya semula. Kemungkinannya, kau dah lupa pun apa yang ada di dalamnya. Ini membuktikan kau tak perlukannya pun. Minimalisme bukan tentang estetika rumah putih yang kosong macam dalam Instagram. Ia bukan satu pertandingan siapa yang ada barang paling sikit. Minimalisme yang sebenar adalah satu alat untuk berfikir. Ia adalah tentang dengan sengaja dan tanpa belas kasihan membuang semua gangguan supaya kau boleh fokus pada apa yang betul-betul penting. Hubungan, kesihatan, pertumbuhan diri, kreativiti. Setiap barang yang kau lepaskan, kau bukan kehilangan sesuatu. Kau mendapat sesuatu. Kau mendapat kembali ruang, masa dan yang paling penting, kejenihan mental. Kekayaan sebenar bukanlah memiliki banyak benda, tetapi kurang berkeinginan. Jadi, soalan terakhir untuk engkau hari ini, apa satu benda yang kau akan buang hari ini untuk memberi ruang kepada kehidupan yang kau betul-betul inginkan?